Tengoklah, bila kipas ni ada 15, so memang kuat weh kalau dia pusing. Kipas Halmer yang ada 15 bilah ni memang function weh. Wah. Ni aku buka Max. Kipas Halmer ni kuat tau, tapi tak bising pun. Dengar kipas ni sumpah tak bising weh, tapi kuat. Dia punya ketinggian ni kita boleh adjust tau. Kita nak adjust ketinggian dia senang je. Korang just boleh buka je yang atas ni, cabut ataupun tambah rod kat tengah ni tau. Kita pusing-pusing dan pasang je. Kita pusing yang bawah tau, yang atas ni kita stay je. Tengok. Dia punya kepala ni kita boleh adjust juga. Antara kita nak bagi dia menghadap atas macam ni ataupun menghadap bawah macam ni. Tengoklah kipas dalam bilik aku ni memang dah barai. Aku pun selalu pakai kipas ni ataupun aircon saja. Tapi itulah, aircon kan bil elektrik makan melambung kan. So baik beli je kipas stand ni. Atas dia ni macam biasa je, ada knob, boleh pilih kita nak bagi dia bergerak berpusing-pusing ataupun stay je dekat satu tempat. Berat kipas ni 2.5 kilo je. So sangatlah ringan untuk alih-alih dia. Kalau orang tua-tua nak guna kipas ni, mudah lah nak alih-alih. Kalau nak pasang kat rumah korang, letak kat ruang tamu, dekat bilik, memang function weh. Design dia pun memang clean. Antara pilih colour hitam macam aku ni bagi nampak premium, ataupun beli colour full putih, memang akan nampak clean je. Jadi kalau korang minat nak beli kipas Halmer ni juga, korang boleh tekan dekat showcase ataupun back coding tu.